Di tangan saya ini adalah beberapa keping kad yang mempunyai 1 dinar emas setiap satu di atasnya. 1 dinar emas yang loose adalah seperti ini. 1 dinar ini bersamaan dengan 4.25 gram emas. Tapi dari mana datangnya angka ini? Okey, kita mulakan dengan perkataan dinar itu sendiri. Perkataan dinar berasal daripada bahasa Latin iaitu denarius, iaitu nama shilling yang digunakan oleh Empire Rom. Apabila shilling emas Rom ini sampai ke dunia Arab melalui perdagangan, sebutannya berubah daripada denarius menjadi dinar. Sebelum Islam, Empire Rom Timur menggunakan shilling emas yang dipanggil solidus dengan berat sekitar 4.5 gram emas. Apabila Islam datang, Rasulullah SAW tidak mencipta sistem mata wang yang baharu. Baginda memperkenalkan emas sebagai ukuran nilai kerana emas bersifat adil dan stabil. Namun ketika itu, shilling emas datang dari pelbagai empire dan beratnya tidak seragam. Di sinilah muncul satu unit ukuran Arab yang sangat penting iaitu mithqal. Mithqal ialah unit berat emas yang telah lama digunakan oleh masyarakat Arab. Secara tradisinya, satu mithqal iaitu 24 kirot bersamaan dengan kira-kira 72 biji barli sederhana. Apabila ditimbang dalam ukuran moden, satu mithqal itu bersamaan dengan lebih kurang 4.25 gram emas. Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, mithqal dijadikan rujukan untuk menstandardkan berat emas dan perak. Kemudian, pada tahun 77 Hijrah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak dinar Islam yang pertama. Berat yang dipilih ialah 1 mithqal emas, iaitu untuk 1 dinar. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram emas. Maka 20 dinar bersamaan dengan 85 gram emas, iaitu sebagai asas nisab zakat. Nantikan video seterusnya untuk saya terangkan bagaimana wujudnya 2.5% emas sebagai kadar zakat untuk zakat emas dan perak.